Orang Malaysia kita ni suka mencari masalah, suka mencongkil masalah. Mana pandai kecil auta, cuba mu fikirkan benda ni biar jadi satu kepala. Payah betul kau nak minta maaf. Orang Malaysia memang tak suka pun benda tu. Bendera Israel tu memang satu benda yang pantang bagi rakyat Malaysia. Ni bukan soal rakyat Malaysia ni suka congkel masalah ke. Benda memang salah lah. Dia bukan orang Malaysia ni suka cari masalah orang, nak bangkitkan benda kecil, nak diperbesar-besarkan. Dan kita orang tak tahu pun berapa puluh ribu pun kau dah habiskan. Kan? Bukan masalah ni isu politik ke. No, this is not related to politics at all. Ini pasal satu benda yang melanggar sensitiviti rakyat Malaysia. Kau nak buat sketsa ke, kau nak buat lakonan ke, banyak lagi cara kau boleh buat. Kau minta maaf je lah. Berapa payah minta maaf. Benda tu paling mudah. Mengaku kesilapan. Dan memang kau dah buat satu keterlanjuran yang bagi aku sensitivity rakyat Malaysia, terutamanya rakyat agama Islam. Bodoh lah korang ni. Minta maaf pun payah, lagi nak dicabar-cabar orang. Kau teringin sangat nak berdebat, jom kita debat. Assalamualaikum.